Alhamdulillah, cucu-cucu Datuk sudah pulang ke kampung. Assalamualaikum, apa khabar semua hari ini? Waalaikumsalam Datuk, khabar baik. Alhamdulillah. Datuk ada satu kisah yang sangat istimewa untuk kamu semua. Petang ni nak dengar sirah Rasulullah? Baguslah macam tu. Jom Datuk cerita kisah yang paling istimewa. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, di sebuah kota yang bernama Mekah. Kota itu dikelilingi padang pasir yang luas dan gunung ganang. Ketika itu manusia hidup dalam keadaan yang sangat jauh daripada cahaya petunjuk. Pada tahun itu datang seorang lelaki bernama Abraha. Dia membawa tentera yang besar bersama gajah-gajah yang kuat. Tujuan mereka ingin meruntuhkan Kaabah. Tetapi apabila mereka hampir sampai, gajah itu tiba-tiba berhenti. Allah menghantar burung-burung kecil sebagai tanda kekuasaannya. Dan tentera itu akhirnya kalah. Tahun itulah dipanggil Tahun Gajah. Api besar yang disembah oleh kaum Majusi tiba-tiba padam. Api itu telah menyala beratus-ratus tahun. Pada malam yang sama, istana besar Kisra di Parsi bergegar. Sebahagian bangunannya runtuh. Raja yang sombong itu menjadi terkejut, seolah-olah dunia sedang berubah. Ia berubah kerana kebenaran bakal lahir. Datang Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Pada malam itu, ibunya Aminah melihat satu cahaya yang sangat terang. Cahaya itu menyinari bumi Mekah dan kawasan sekitarnya. Malam itu dunia sedang menyambut kelahiran insan paling mulia. Pada waktu subuh yang tenang, lahirlah seorang bayi yang sangat mulia. Itulah Nabi Muhammad SAW. Marilah kita hidupkan akhlak dan kasih sayang baginda dalam hati kita. Terima kasih kerana mendengar kisah ini.